mana dapat duit. Allah, mana dapat duit. Inilah hasil kita mencari rezeki. Pagi, petang, siang, malam. Tak mengira masa, tak kira waktu. Kan kita orang kan dikenali dengan ibarat macam laksa bergerak. Sebab meniaga laksa lah benda semua. Meniaga produk. Kita ada macam-macam perniagaan yang kita jalankan lah. Maksudnya memang betul lah duit sendiri. Bukan marketing ke, saja buat video tapi tak beli sebenarnya haram. Haram, tak boleh. Walaupun kita ni memang orang kata selebriti, tiktoker, influencer apa semua ni, kita memang buat konten-konten. Ada yang orang minta kita buat review apa semua. Tapi benda-benda macam ni cannot lah, macam tak boleh lah nak buat konten-konten tak mau, tak berkat. Rasa tak ada apa isu kot kalau netizen nak pumpang pumping kot. Duit kita hampa pula yang panas. Kenapa? Ada orang yang beli emas takut nak menunjuk, tapi Prinsight berani untuk tunjuk di media sosial. Tak takut ke satu hari nanti akan berlaku benda yang tak diingini lah? Minta dijauhkan tapi tak takut ke rasa? PA dengan bodyguard ada. Kita tak pergi public you all. Takut. Sebab kita dah banyak kali kena. Sebenarnya saya dah pernah kena rompakan. Dah pernah kena. Leher saya sebenarnya kat sini ni sebab pakai bedak. Kalau tak pakai bedak ni nampak hari ni ada kesan kelar kat sini. Ada dua, satu panjang kat sini, satu lagi kat sini. Terus kita lebih pada waspada lah. Kalau tengok kami pun sekarang banyak tak orang kata pergi ke tempat-tempat public. Kami takut. Itu emas betul ke tak? Allahu Akbar Fatin. Gelang kan tak pakai dua-dua tadi. Okey, alah, kita boleh je buka you all. Boleh je buka 916. Ada ke emas macam apa, emas palsu macam ni? Tak ada. Muka kita ni memang kat kedai emas je. Sarung balik. Takut sarung balik. Okeylah, kita nak tanya wife-nya lah pula kan. Wife-nya kalau kita baca di media sosial kan, ada yang kata you ni sanggup ibaratnya membadutkan diri untuk husband. Apa respon tuan badan? Dia bukan membadutkan diri. Maksudnya dia apa? Macam dia menghargai seorang suami macam tu. Dia bukan membadutkan isteri, bukan. Maksudnya dari setiap konten yang dilakukan memang atas persetujuan bersama lah. Ya betul. Atas sama-sama setuju. Bukan dipaksa ataupun terpaksa. Berani aku humbatkan pergi buta lagi. Dunia tipu-tipu ni macam-macam spekulasi, persepsi orang. Sebab rata-rata ramai yang buat konten palsu. Tengok bukan main duk pegang gini-gini apa hujung-hujung tolak gini. Tak aku sayang Tin. Macam kami punya konsep kekeluargaan kami, saya dengan wife walaupun kita orang suami isteri tapi kami ni mengamalkan konsep macam kawan-kawan. Kalau boleh dianggarkan kan, sehingga sekarang ini dah berapa juta husband habiskan untuk isteri? Kadang-kadang dia beli dia tak bagi tahu pun, tak tahulah dia habis berapa juta kan. Kadang-kadang ada satu masa dia akan beli diam-diam dan dia tak bagi tahu harga. Tak ada, kita